Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ke dalam video nombor 5. Kita masuk kepada topik baru iaitu asas pengamiran dan ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil integration. Okey, integration. Okey. Integration ini merupakan satu proses songsangan daripada proses pembezaan. Okey. Saya bagi satu contoh, katakan satu persamaan y sama dengan 2x kuasa 2. Bila kita lakukan pembezaan iaitu dy per dx, kita akan dapat 4x. Okey. Daripada 4x ni, kalau kita lakukan pengamiran 4x tak ada dx, kita akan dapat 4x. Okey, kuasa yang asal 1 dicampur dengan 1 dibahagikan dengan sama dengan kuasa di atas. 1 campur 1, kita akan dapat balik 4x kuasa 2 bahagi 2. Okey, kita ringkaskan 4 bahagi 2 dapat 2x kuasa 2. Okey, dan campur dengan c lah. Sebab ini tergolong dalam indefinite integral. So kita akan dapat balik. Nilai 2x tadi. Okey, itulah dikatakan integration merupakan proses songsangan dari pembezaan. Okey, integration ni terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil indefinite integral. Okey. Dan yang kedua dipanggil definite integral. Apa perbezaan keduanya saya akan terangkan nantilah. Okey, kita tengok asas kepada pengamiran ni. Okey. Dia asas dia macam contoh satu pengamiran bentuk macam ni lah. Inilah bentuk simbol bagi pengamiran. Fungsi k pada dx kita akan dapat kx tambah dengan c. Apa lagi contoh? Katakan pi dp. Okey, kita akan dapat pi p campur dengan c. Ini adalah basic kepada pengamiran lah. Okey. Kita ambil contoh lagi del z dz. Okey. Ini adalah 1 kat sini. Okey. Nilai 1. So kita akan dapat z tambah dengan c. Okey, ini adalah asas kepada pengamiran. Okey, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya.